Jom kami empat kita nangga view luar bilik, luar beranda bilik kami. Kita tour sekejap. Kita nangga sebelum balik. Kita nangga pemandangan di luar tu. Subhanallah. Tengah kita air pasang plus dengan hari hujan. Package macam itu. Air pasang plus dengan hari hujan. Airnya tetap membiru kehijauan walaupun hari hujan, tetap jernih airnya. Sebelah bilik kami itu, sebelah ya tadi, sebelah nun, banyak penyuk. Besar-besar penyuknya dekat tepi rumah sebenarnya. Tempat kami situ mungkinnya agak cetek sikit. Jadi penyuk-penyuk si mau pergi situ. Tapi mu nak nangga penyuk yang paling banyak sekali, besar-besar sekali, dekat Sinun. Laluan Sinun. Sinun yang paling banyak sekali penyuk, besar-besar penyuk ya. Dah lah banyak lagi ya. Kat Sia nang banyak. Kawasan Sia memang banyak penyuk. Besar-besar penyuk kat Sia. Si perlu kita nak snorkeling kah? Apakah memangnya ada je di Sia banyak. Okey. Kawasan situ macam malam tadi, kawasan situ sebab waktu malam api kat situ. Tu api tu yang terbuka jadi penyuk, apa nama stingray tu, pari, ikan pari banyak di situ sebabnya suka dengan lampu. Dekat situ malam tadi banyak ikan pari kat situ. Batutnya si suka siang macam tu, jarang kita nangkap ikan pari situ. Waktu malamnya suka main situ sampai berikut-ikut ikan pari. Itulah suasana di Kapalai Resort. Di situ ada dalam 90 lebih chalet lah, rumah macam tu ada 90 lebih lah. Ownernya adalah orang Cina lah pun tu. Ni ada dua resort, satu Kapalai Resort, sikit lagi yang baru dipolah ya, Bohe Dulang. Yang baru juga ya. Okey, mungkin tak nangga Pulau Mabul. Antara pulau yang kami ingin nak pergi juga sebab siannya ada orang kampung, ada sekolah. Tak nangga pulaunya ia adalah Pulau Mabul. Sejauhnya antara Kapalai dengan Mabul ya. Okey, lepas ya mun tak nangga Pulau Sipadannya sebelah ni, Pulau Sipadan sebelah nunnya. Sebelah nun Pulau Sipadan. Yang orang suka nak diver suka lah pergi kat situ menyelam. Banyak batu karang yang macam yang cantik-cantik lah, koralnya cantik. Pasal ikan-ikannya pun cantik. Sebab saya sedang suka di sini. Okey, kat situ pun cantik juga. Macam hari kami snorkeling, ikannya pun boleh tahan juga kacak lah ikannya. Pasal koralnya ada kurang sikit, koralnya situ saya ada warnanya menyerlah gila lah, warnanya macam biasa aja. Macam di Pulau Redang ya, yang pun warna koral macam-macam color ada. Kat situ berapa gila koralnya, tapi tempat lain bukan dekat Sipadan sia, kacak koralnya, warna-warni koralnya. Tapi ikan macam-macam warna ada. Jadi hari tu syukurlah hari terakhir di situ. Hari pun hujan. 2 hari yang sebelumnya cuaca panas, semua aktiviti berjalan dengan lancar. Yang dirancang semuanya berjalan dengan lancar. Tapi memang kacak lah viewnya. Subhanallah, nak kacak. View waktu pagi, waktu tengah hari, petang, malam. Nak kacak lah viewnya. Kita nanggap pemandangan di dekat lautnya, air sentiasa membiru kehijauan. Nak kacak lah. Induk nangga airnya macam ni kan, jernih, putih, bersih, pasirnya putih. Sebab jelah airnya macam kebiru hijauan kan, sebab pasirnya berwarna putih dibandingkan dengan pasir pantai tempat kita biasa kan, pasirnya macam mana coklat-coklat, kuning-kuning macam ni sebab airnya berapa nampak, berapa jernih gila macam tu. Pasirnya memang putih pasirnya. Bila pasir putih, auto lah airnya kan
jernih. Kat Dibah ya, Tenangga, banyaklah anak-anak ikan. Banyak anak ikan yang berenang-renang. Di situ kita boleh terjun mandi suka hati tempat si boleh. Ni ada tempat kawasan yang dibenarkan untuk kita nak snorkeling, kita nak mandi, kita nak berkayak, ada tempat khasnya. Okey, macam tempat tu rumah-rumah yang di situ, celet-celet yang didirikan macam tu nak, memang saya sengaja si mula tangga untuk kita turun ke Dibah mandi nak, memang sengaja si mula. Sebabnya si mau kita mandi dari bilik situ. Ni ada tempat khasnya pun. Tempat khas untuk kita mandi, snorkeling apa semua ya, ada tempatnya. Okey. Sinun adalah Tenangga ya. Ia adalah tempat restorannya. Sialah setiap pagi, tengah hari, kasih tea time, malam kita ada dinner, kasihlah kita makan. Tapi Tenangga kawasan tu macam jauh nak. Jauh pusing sebab kami dua tu tempat biliknya adalah bilik yang paling ujung sekali 88. Paling ujung sekali 88 ialah yang berdekatan dengan tempat yang Isya paling suka ya. Tempatnya main pasir. Ada tempat khas biak main macam istana pasir apa semua nak, memang disedianya mainan di sini lah. Isya paling suka tempat pot yang paling suka sia. Jadi Tenangga nak situ jauh daripada tempat restoran kan, jauh kan, restoran ke Sinun kan. Restoran Sinun kami di situ 88 agak jauh kan, jangan risau. Si perlu kita jalan kaki. Di situ kalau kita just call aja sidak ya. Call sidak resort pada kita mau pagi ambil kita nombor bilik kita berapa, setnya terus datang. Kemudahan di situ kami pandangan pribadi lah. Pandangan pribadi kami kemudahannya disedia situ bagi kami, memang kami beri daripada 5 bintang anak, kami rasa kami nak beri 5 bintang aja. Sebab apa? Si ada benda yang si dapat dipolah sidaknya. Benda apa yang kita nak minta semua macam si perlu dipinta, benda yang memang dah ada di situ. Memang dah ada di dalam bilik dia. Si perlu nak dipinta-pinta lagi, memang dah ada semua, disediakan semua. Macam semudah-mudah perkara lah. Macam kita pergi hotel di sini ke apa kan, kita mau nak air panas, kita pun terpaksa letak air dalam apa nama cerik kita pun masak nak. Macam di situ kami mau masuk situ terus, memang dah disedianya awal dalamnya dah dimasaknya terus air ya. Jadi kita just macam kami nak mula air susu dengan Isya apa semua, memang benda yang dah disedia awal. Macam dah air minuman ke apa, air minuman botol lah, memang dah sedianya awal. Air dalam peti ais memang dah dingkannya dalam siap dalam jug, kita just minum je lagi, memang dah sedianya awal. Macam kita mun siap dengan mbak alat toilet apa semua nak, semua dah disedianya semua di situ. Si perlu kita dengan mbak daripada rumah kita, semua ada disedianya. Okey, bab yang madah macam tak ada benda yang kami rasa cuma satu je lah, tapi benda tu pun setidaknya dah sediakan juga. Contoh mun air surut nak, kebetulan air surut di situ petang. Bila petang surut kan, kita nak relax di dalam bilik nak, macam nak guring sekejap lah, tidur sekejap lah sebelum kita nak mandi apa semua nak. Oleh kerana air surut, cuaca terlampau panas, sebab kita tu atas pasir, dalam bilik auto akan panas. Sebab apa? Aircon dah ada aircon kita pasang 24 jam. Situ tu kan aircon memang 24 jam mesti dibuka supaya kita si panas. Masih je panas walaupun sidak hotel dah nyedia 2 igit kipas lagi. Ada aircon sikit, kipas 2 igit disedianya. Tapi macam si dapat menampung kepanasan sebabnya pasir kan, atas pasir kan. Airnya pun sikit je sebab surut. Jadinya ya ajak kekurangan yang ada di situ lah. Walaupun tapi yalah pihak situ pun dah nyedia kipas kan, tapi yalah nak nama panas sampai sit lah, sampai kita si dapat nak tu nak rehat dengan santai. Okey lah, okey sit lah, terlampau teruk gila, boleh lah. Okey, lain-lain rasanya kemudahan bagus. Nyempu pekerja, staff situ mesra. Asalnya jumpa dengan kita kan ringan mula sidak menyapa kita, good morning, selamat pagi. Mudah-mudah je pekerja set tu. Sidaknya ramai je ngambil dari orang lokal lah, pekerja staff tanya ambil. Kita nak penyuk tu. Ada dengan penyuk ya? Penyuk. Ada penyuk seekor besar ya. Tiba-tibanya pada di situ sesat.
tak hari tu dapat dengar penyuk. Hanya ya penyuk. Ada sekok ni. Tak nampak lah. Kami sikit dah. Nampak. Kita ngelamunya naik ke atas nak ambil nafas ya. Buat nampak ya. Hanya ya. Stop kat situ penyuk sia. Dia penyuk bang. Nah. Nya tenggelam. Munya timbul ambil nafas ya buat nampak. Besar. Hanya ya. Hanya. Okay. Come here baby. Ni nanti ni nya tenggelam. Nya pergi berenang ke tenggelam. Ya teks tu si banyak gila penyuk. Dekat sebelah nun tadi banyak. Berikut-ikut saja. Nya nak pergi ke Sinun kan tadi madah kan kat kawasan Sinun memang tempatnya ya, jadi maksudnya nya lalu kawasan situ nya nak pergi ke Sinun. Nya si banyak ke situ ya. Okey, sambung balik dah tentang staff tadi. Okey, staff kat situ kami staff situ sidak pengurusan kan yang macam kami ngambil pihak lokal yang mungkin tak nangka nak muda-muda nak rupa sidaknya bekerja di situ. Okey, bila ditanya kan sidak tu dari sini, jadi saya madah kami yang daripada kawasan situ lah, kawasan sekitar situ ada yang macam si belajar lagi, ada yang si sampai habis belajar, si mau sekolah lagi bah, ada yang madah sampai 13 tahun dah mula kerja dah. 13 tahun ada yang si mau kerja lagi kan, si mau belajar lagi kan, ada yang 15 tahun 16 tahun mudah-mudah nak rupa sidaknya bekerja sidak tu mungkin tak nangga. Kat situ pun disediakan rumah untuk staf juga bagus pengurusan tu disediakan rumah, makan minum sidaknya disedia. Jadi macam kebajikan sidak staf pun tak dijaga. Untuk makan kan sidaknya hanya dipotong 100 saja sebulan untuk sidaknya macam survive situ lah. Okey, tapi memang pekerja situ, staf situ nang sangat mesra lah, friendly dengan kita, mau boleh loya, mau bercerita-cerita dengan kita. Okey, so terima kasih Infomem berapa semalam dia kita ikut package ni. Okey, tu awal kami madah kita semua tu kami pakai travel agency Holiday Go. Kami pakai ya. Tapi kita harus ingat kita nak pergi ke situ banyak gila dalam Facebook, dalam TikTok menawarkan package nak murah-murah ya nak. Contohnya macam tu je ada 2 malam 3 hari ingat 1,000 lebih beserta dengan flight. Ayah jangan sama sekali tak orang nak ikut. Benda ya adalah scammer. Jangan tak ikut benda ya. Setidaknya memang macam menawarkan nak murah-murah, nak macam flight beserta dengan flight. Kita kira logik kita lah nak macam ni 1,000 lebihnya boleh beserta dengan flight. Kan kita mau dari Sibu pergi ke KK ke Tawau nya macam si logik asal kita nya nak harga murah macam ni nak 1,000 lebih aja. Jadi mu tak nangga nak harga murah-murah macam ni jangan sama sekali tak orang nak ikut. Okey, salah satu contoh page yang scammer memang ada kita Nature Journey ya, salah satu yang scammer. Jangan sama sekali orang ikutnya. Nature Journey nya mu tak nangga view dari sia nak nyempun nak di post taknya nang banyaklah gambar-gambar video-video orang diambilnya di sia ya, sebenarnya tipu semua ya, nya ngambil daripada orang lain, bukan dari sidak nyempun. Scammer dah banyak gila dah orang terkena olehnya. Jadi ada yang dah mula report polis sampai sidaknya berbelasan ribu duit sidaknya rugi. Sebab jelah biasa kita pergi tempat macam tu kan bersama dengan family apa semua kan. Jadi katalah seorang dalam 2,000 lebih, dah satu family berapa belas ribu dah sidaknya dah kena scam kan. Jadi hati-hatilah sebelum tak ke situ. Memang banyak, bukan Nature Journey aja yang scammer, ada lagi yang lain-lain nama. Ada berapa yang kami cek hari tengok banyak nama-nama scammer, nama-nama FB yang scammer ya. Hati-hatilah sebelum kita nak ya. Pastikan tangga sidaknya ada syarikat Motek. Sebelum kita nak bayar deposit ke apa semua nak meneruskan hajat hati nak pergi ke situ, pastikan sebelum kita nak bayar pinta syarikat sidaknya ada Motek kan isi. Mun ada Motek boleh. Mun ada Motek jangan.
Jangan jangan. Mun bagi pribadi kami lah, mun kita nak pergi ke situ, better kita pakai macam travel agency. Mun kita DIY sendiri-sendiri, kita contoh kan kita melalui macam kita pun telefon dengan Sidak resort tu apakah kita mau, kita pun pergi ke situ. Banyak benda yang kita kena pola dan sikit-sikitnya agak mahal. Tapi mun kita pakai travel agency macam kami dua, ambil 3 dari Sibu pergi ke KK, kita pun beli nak ialah, kita pun beli tiket belon apa semua kan. Dari Sibu pergi KK belon, dari KK pergi ke Tawau pakai belon, kita pun beli. Tapi di Tawau kelak Sidak resort tu akan ada deal dengan Sidak Sidak van. Jadi Sidaknya akan ngambil kita. Dia akan nunggu kita dekat Tawau. Dia akan beri kertas hanya ada siapa nama. Contoh macam kami orang kan. Awangku Muda Hasim. Sidaknya akan nunggah kita. Kita ngikut Sidaknya van lah. Dari Tawau nak sampai ke Sempurna tu dalam dekat nak sejam juga lah. Dalam 50 minit macam ya. Kita akan kita akan sampai ke Sempurna. Yang bagusnya kapal itu nyasi sama jeti dengan orang lain. Kita sama jeti awam dengan resort-resort lain. Kan resort-resort lain situ banyak kan, banyak resort, banyak di situ cele-cele di situ yang di atas air tu banyak nama. Macam-macam pilihan kita ada, yang ekonomi pun ada, yang harga kata orang mahal pun ada. Harga kayangan pun ada. Terpulang kepada kita lah nak milih ini satu ikut bajet kita lah. Jadi maksudnya dari Sempurna ya, kita akan pergi Sigit jeti macam Kepala itu ni ada jeti Sipadan Nyempul lah, ni si kongsi dengan orang. Kita akan tunggu di siang. Lepas ya ni akan ngembak kita terus ke situ. Dia ada masa dak nyempun. Ada masa-masa yang memang keberangkatan dak nyempun lah, jadual dak nyempun. Jadi kita ikut jadual setnya lah. Lepas ya ni akan ngembak ke situ terus make bot Sidaknya lah, bot macam bot laju juga lah, speedboat ya. Laju juga tangga kami lah. Lepas sampai situ Sidak staffnya akan tunggu kita. Dan kita just bawa diri je. Sibuk gagu kita nak mikir siapa nak ngangkat beg. Macam ni kita nak ngangkat beg dari speedboat pergi ke atas nak. Tak pun mesti nangganya macam ada tangga-tangga. Macam susah kita nak ngangkat beg kita nak. Sibuk fikir ya. Kalau Sidak staff tak jemput nak angkat. Macam ni lah botnya. Tak nampak speedboat. Macam ni lah speedboatnya. Nampak sih. Handphone kami tu pun cap durian. Macam ni lah rupanya. Macam ni lah. Macam ni lah rupa bot kita dari Sempurna nak pergi ke situ. Kita pakai bot macam ni. Laju je lah ya. Okey. Lepas kita akan adanya akan nyambut kita dengan welcome drink. Kita minum dulu. Lepas briefing. Yang dalam briefingnya banyak benda lah yang akan sentuh. Yang akan cerita dengan kita apa yang boleh, apa yang si boleh macam ni. Lepas lalu terus kita. Mungkin kita datang awal, kita akan makan tengah hari lah. Kita akan lunch mula pukul 12.30 macam ni. Kita lunch. Lepas kita masuk bilik hari khas sekejap. Di situ aktiviti adalah suka hati kita pun. Untuk di situ kan suka hati kita pun. Apa-apa yang kita nak pola dah sampai ke bilik, suka hati kita pun lah. Apa aja aktiviti yang kita nak pola, sama ada kita nak mandi kah, nak jalan-jalan kah. Okey, macam kami Arian setelah datang, kami orang datang awal sebab belon kawan dari Tawau awal pukul 6 lebih kami orang datang awal. Lepas ya sampai situ awal, bila sampai situ awal saya dapat nak dipola. Jadi minta tolong bagi, ada bagi tu best. Nya on time. Bila kita telefon kan nya on time datang. Nya terus ngambil kita, yalah sikit bestnya. Madahnya kami mau orang raun sekitar kawasan situ. Jadi nya akan ngembak kita raun. Sportingnya nya akan madahan kita sini tempat kita nak snorkeling, sini tempat kita nak boleh mandi-mandi, sini tempat kita boleh jumpa penyu yang banyak. Nya akan madahnya kita. Sini bilik yang bilik yang di bawahnya banyak penyu, banyak stingray tu. Nya akan atulah nya akan madahnya kita. Pastinya akan ngembak jalan-jalan sekitar kawasan situ. Dan di situ jangan risau sebab kadang-kadang kita terfikir kita tu dekat laut, kebetulan dekat sini kan Pulau Sipadan kan, Pulau Sipadan kat sini Pulau Sipadan. Jadi ada orang madah macam tak lanun apa semua di situ. Mula-mula memang rasa risau ya sebenarnya, risau juga. Tapi
bila kita nangga ada askar banyak, ramai askar situ. Memang ada tempat sebenarnya. Ada pos kawalan sebenarnya askar-askar. Ramai. Polis pun adalah beberapa polis kami nangga, polis PGA ada beberapa orang je lah si ramai. Tapi askar memang banyak. Dengan bak senapak sekali apa semua. Jadi kita rasa macam selamat lah. Rasa selamat. Okey, malam tadi tiba-tiba ribut. Kita tu kan atas air pasang, ribut, air bergelombang apa semuanya. Rasa risau sebenarnya. Bagi setidaknya biasa kan di laut, nak biasa bagi setidaknya. Tapi bagi kita yang orang baru-baru tu nak baru pertama kali diam di atas laut yang memang tengah-tengah laut tu nak, kita rasa macam scary sikit lah. Tapi yang bestnya dekat bilik tu ada butang emergency. Ada butang emergency. Apa-apa hal yang berlaku, tekan je butangnya, automatik dia akan tolong kita. Yalah kena tu lah, kena alert dengan benda-benda macam ni. Ya ajaklah rasa perkongsian kami. Aisyah pun habis mandi ya. Kelak kita review lagi lah apa-apa yang, tapi mungkin kita orang pergi situ, kami rasa tempat yang paling best untuk diagak banyak-banyak pulau kawasan situ. Kami rasa Kepalai adalah yang terbaik. So kami dengar staff tanya pun madam macam ni tu, Kepalai adalah yang terbaik. Sebab apa? Jempun lautnya lah, lautnya best. Okey, kami rasa setakat diajak lah pukul 12 kelak nak check out lagi. Hari tu ada hari yang terakhir. Ada apa-apa kelak kami akan share dengan kita lah. Okey, ajaklah. Makasih semua sebab watching kami. Bye bye.